Anda tengok ni, dia bukan satu blok huruf X saja, tapi sebenarnya dia merupakan speaker dan harga dia RM5. Saya macam pelik tahu awal. Powerful lah, RM5 lah. Speaker ni boleh buat apa ni? Boleh dengar apa je. Tapi menarik, walaupun dengan harga ni macam tu, anda tengok USB Type-C dekat sini, okay? Button on off kat sini dan boleh connect dengan Bluetooth. Saya rasa saya nak cuba test buka satu lagu kat sini. Bagus ke tak dia punya speaker? Saya boleh katakan dengan dia punya sound tu, dia tak adalah bunyi yang kuat kat sini kan, okey, tapi ada driver untuk boost dia kat sini. Saya boleh katakan RM5 untuk mini speaker letak dalam bilik ke kecil-kecil ke, okey lah kan, RM5. Jadi pendapat saya RM5 untuk speaker ni nice kot kan, walaupun anda goncang. Dia ada bunyi kat bahagian dalam ni, okey, memang tak solid pun sebenarnya. Ni nampak comel macam ni, mini macam ni, belakang ni nampak driver yang terbuka. Saya ingat kamera lah tadi. Dia just nice lah untuk anda buat decoration kat sini kan. Not bad lah untuk harga dia. Pendapat anda macam mana?